Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba motosikal aku rosak, enjin mati di dalam hutan yang gelap. Kenapa pula mati tengah malam macam ni? Dari celah pokok kelihatan bayang wanita berbaju putih. Hello, ada orang ke tu? Kemudian perempuan itu pun bersuara. Abang sesat ke? Wanita itu semakin jelas. Wajah cantik, tenang, tak berkedip mata memandang. Macam mana awak boleh ada kat sini? Tiba-tiba wanita itu menjawab, saya memang di sini. Aku seakan terpukau. Aku berjalan bersamanya menuju ke hutan yang tebal dan aku rasa semakin pelik. Tempatnya agak berkabus. Dalam hati aku bercakap, kenapa aku rasa macam tak nak balik? Lepas tu wanita itu pun berkata padaku, kalau ikut saya, abang takkan sesat lagi. Tiba-tiba azan subuh sayup kedengaran. Wajah wanita berubah serius. Wanita itu pun bersuara, abang, jangan pandang belakang, jangan pandang belakang. Aku macam terkejut. Apa yang tidak semena-mena wanita itu pun hilang. Dan ada di depanku hanyalah secebis kain yang dipakai oleh wanita. Tiba-tiba aku tersedar di tepi jalan dengan motosikal yang elok. Hutan sunyi, tiada sesiapa pun. Yang ada cuma sehelai kain putih halus. Aku pun berbisik dalam keadaan yang takut, awak siapa sebenarnya?